Pernah tak tiba-tiba hidung anda berdarah walaupun anda rasa sihat? Ramai orang terus risau. Tapi sebenarnya, dalam kebanyakan kes, ia bukan sesuatu yang serius. Bahagian dalam hidung kita sangat sensitif dan penuh dengan salut darah halus. Bila ia kering, terutamanya dalam cuaca panas atau bilik berhawa dingin, salut ini mudah pecah. Sebab itu mimisan boleh berlaku tanpa sebab yang jelas atau tanpa ada rasa sakit. Kadang-kadang ia juga berkait dengan selsema atau geseran yang kita tidak sedar. Dalam hematologi, kita melihat sama ada sistem pembekuan darah berfungsi dengan baik. Ini melibatkan platelet dan protein pembekuan. Ujian darah boleh membantu, tetapi ia hanya sebahagian daripada gambaran keseluruhan. Ia perlu dilihat bersama simptom dan keadaan anda. Jika mimisan berlaku sekali-sekala dan cepat berhenti, biasanya tidak membimbangkan. Tetapi kalau ia semakin kerap, banyak atau mengambil masa lama untuk berhenti, mungkin wajar untuk dinilai dengan lebih lanjut. Kesimpulannya, mimisan selalunya ringan dan berkait dengan keadaan hidung itu sendiri. Jika anda tidak pasti, berbincanglah dengan doktor anda